Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar semua. Hari ini anda semua bersama dengan saya, Nurliana binti Baharim dalam podcast yang bertajuk Evolusi dan Pengobalan Teknologi. Baiklah, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa itu evolusi dan pengobalan teknologi. Saya pasti ada di kalangan kita yang sudah mengetahuinya dan juga ada di kalangan kita yang belum mengetahuinya apa itu evolusi dan pengobalan teknologi. Maksud evolusi teknologi iaitu merujuk kepada perkembangan teknologi dari satu tahap ke satu tahap yang lebih maju mengikut peredaran zaman dan ianya menjadi keperluan manusia dan juga menjadi kemajuan dalam bidang sains. Proses ini berlaku secara berterusan melalui inovasi, penambahbaikan dan penciptaan alat ataupun melalui sistem yang baharu. Pada awalnya juga ianya hanyalah teknologi yang berbentuk asas seperti penggunaan batu, logam dan alat tradisional. Contoh-contoh evolusi teknologi. Yang pertama, daripada surat kepada email dan juga aplikasi pesanan segera iaitu WhatsApp dan Telegram. Yang kedua, daripada mesin type kepada komputer dan perisian pemprosesan data. Yang ketiga, daripada perbankan manual kepada perbankan dalam talian iaitu online banking. Perubahan ini telah menunjukkan bagaimana teknologi telah berkembang untuk menjadikan kerja lebih selamat, pantas dan juga lebih efektif. Pengobalan teknologi pula merujuk kepada penyebaran teknologi secara meluas ke seluruh dunia sehingga menembusi sempadan geografi, budaya dan juga ekonomi. Teknologi moden kini dapat diakses oleh hampir ke seluruh negara dan menyebabkan dunia menjadi lebih terhubung. Fenomena ini juga telah dipacu oleh internet, rangkaian telekomunikasi, media sosial dan juga revolusi digital. Ciri-ciri pengobalan teknologi. Yang pertama, perkongsian maklumat secara masa nyata, real time, di seluruh dunia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi digital tanpa sempadan seperti e-dagang, e-dompet dan e-pembelajaran. Hubungan antara evolusi dan pengobalan teknologi. Yang pertama, teknologi yang berevolusi seperti smartphone dan 5G membolehkan maklumat disebar ke seluruh dunia. Yang kedua, pengobalan memaksa teknologi menjadi lebih inovatif agar dapat memenuhi keperluan pasaran global. Yang ketiga, inovasi seperti AI, Internet of Things, IoT dan cloud computing dapat berkembang dengan pesat kerana dunia semakin terhubung. Kepentingan evolusi dan pengobalan teknologi. Yang pertama, memudahkan komunikasi antarabangsa. Yang kedua, meningkatkan produktiviti kerja dan juga ekonomi. Yang ketiga, membuka peluang pekerjaan yang baharu dalam bidang digital. Yang keempat, menghubungkan masyarakat daripada pelbagai budaya dan memupuk persefahaman global. Kesimpulan, evolusi dan pengobalan teknologi telah mengubah cara manusia hidup, bekerja dan berhubung. Teknologi yang semakin maju dan tersebar luas ini membawa banyak manfaat. Namun, perlu digunakan secara beretika dan bertanggungjawab. Dengan memahami konsep ini, masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan serta memanfaatkan teknologi demi pembangunan negara dan kesejahteraan sejagat.
Sekian, terima kasih daripada saya, Nurliana binti Baharim.